Kalau korang pengguna kereta Vios Dugong NCP93, korang ada masalah dekat korang punya center console, yang mana dia punya armrest tu tak boleh nak tutup, terbuka macam gini. Korang relax dulu, korang jangan terus tukar. First kali korang check dulu dekat bahagian bawah dia tu. Korang check, make sure idea dia punya clip tu patah atau tidak. Kalau tak patah, tu dia punya problem. Macam dalam kes ni, hanyalah armrest tu dia hanya ter-offset sikit disebabkan skru dekat bahagian belakang dia tu dah longgar. Jadi cara nak repair dia, korang pergi dekat bahagian belakang, dekat bahagian cup holder dekat armrest tu, korang buka 2 skru. Lepas tu korang tanggalkan panel plastik yang ada cup holder tu, dan korang boleh access dekat bahagian armrest punya skru. So korang nampak kat sini, plate ni yang bila skru longgar, plate ni dia dah tak stable. Okay, dia ada clearance kat situ. Jadi cara nak selesaikan masalah ni, di mana korang ketatkan skru yang ada dekat plate ni, automatic set balik dekat dia punya position yang asal. Hook dekat klip depan tu akan dapat lekatkan balik korang punya armrest. Follow je cara dalam video ni macam mana aku buat nak repair armrest dekat Vios Dugong NCP93 ni. Korang pasang balik panel plastik ni, and then voila, dah siap. Gitu saja. So harap video ni membantu untuk korang. Kalau korang lagi nak tips-tips menarik yang macam gini, follow aku dekat akaun social media.